tengoklah ni, warga asing ni cuci sayur sambil berendam dalam kolah ni. Ni, pasar malam Seri Kembangan ni, Taming ni. Ada netizen cakap ada warga asing ramai yang berniaga dekat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik dari channel gua dengan Saputra. Semoga apa kabar kalian teman-teman semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, Malaysia kini yang diharapkan pada dampak kebijakan tenaga kerja asing yang longgar, ketergantungan berlebihan pada pekerja Bangla justru memicu pelanggaran hukum, maraknya aktivitas ilegal dan keresahan sosial di sejumlah wilayah. Nah, kali ini kita bakal bahas videonya terreaction video di channel BTN Media. Mana ada sebuah video yang berjudul Ironi Negeri Jiran Malaysia Misal setelah terlalu lama bergantung pada pekerja asing. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung reaction videonya, guys. Dalam hari itu, Malaysia dan Bangladesh memeterai 8 MOU dan perjanjian bertujuan memperkukuh hubungan dua alam merentasi pelbagai sektor. Korang tengoklah ni, warga asing ni cuci sayur sambil berendam dalam kolah ni. Ni, pasar malam Seri Kembangan ni, Taming ni. Ada netizen cakap ada warga asing ramai yang berniaga dekat sini. Jadi saya ni wakil rakyat Bangla dan Rohingya. Malaysia kini mulai memetik konsekuensi dari kebijakan impor tenaga kerja asing yang selama bertahun-tahun dilakukan tanpa pengawasan ketat. Ketergantungan besar pada pekerja migran asal Bangla, yang awalnya dianggap solusi cepat bagi sektor konstruksi, manufaktur, dan jasa, justru berubah menjadi sumber persoalan baru. Pemerintah dan publik Malaysia mulai mengakui bahwa lonjakan jumlah pekerja asing ini tidak sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengendalian, pendataan, dan penegakan hukum yang memadai. Dalam praktiknya, muncul berbagai pelanggaran yang semakin terlihat di ruang publik. Sejumlah pekerja asing dilaporkan berdagang secara ilegal tanpa izin, bekerja di luar sektor yang ditentukan, hingga menetap secara ilegal setelah masa izin kerja berakhir. Lemahnya pengawasan membuat aktivitas-aktivitas ini sulit dibendung, sementara aparat seringkali hanya bersifat reaktif. Akibatnya, hukum imigrasi Malaysia terlihat longgar di lapangan, meski di atas kertas terkesan tegas. Dampak paling nyata terasa di wilayah-wilayah tertentu yang kini dipersepsikan berubah wajah. Konsentrasi warga asing yang tinggi memicu keresahan sosial, ketegangan dengan warga lokal, serta tekanan pada fasilitas umum dan lapangan kerja informal. Penyesalan pun mulai mengemuka, bukan semata karena kehadiran pekerja asing, melainkan karena kegagalan negara dalam mengelola arus migrasi secara disiplin dan berdaulat. Isu ini akhirnya menjadi cermin bahwa kebijakan tenaga kerja tanpa kontrol ketat hanya akan melahirkan masalah struktural jangka panjang. Macam bolehkah dia masuk? Oh, sini masuk kabel sini. Okay. Bolehkah? Sorry. Bolehkah? Boleh lah. Hah? Boleh lah. Saya tangkap lu nanti baru tahu. Nah, itu saya sendiri pernah kita. Yuk kencing sini orang tahu kah? Sini taraf kencing lah. Tangkap darah kencing. Taraf kencing. Ini macam yuk kerja kah? Kasih orang Malaysia makan. Hah? Kita makan main sana. Hah? Taraf kencing. Dia punya kota tara masuk itu aja kah? Hah? Dia punya kota, dia punya itu kota masuk sana kah? Hah? Dia ada otak kata otak? Hah? Korang tengoklah ni, warga asing ni cuci sayur sambil berendam dalam kolah ni. Dia buang air kecil ke apa ke, kita pun tak tahu apa yang terjadi kat dalam tu. Macam mana rakyat Malaysia tak bising? Diorang buat perkara aneh-aneh. Ini makanan tau, sayur-sayuran lagi. Dah tak ada tempat lain ke nak berendam? Ada pula berendam sambil cuci sayur. Ni kat mana ni? Siapa punya kebun lah agaknya ni? Pantaulah sikit pekerja-pekerja warga asing ni. Tapi saya respect lah abang ni, dia berani menegur. Risau kan kalau barang makanan tercemar? Yang sakit kita juga, anak-anak kita juga. Pekerja-pekerja warga asing ni kebanyakannya susah nak jaga kebersihan. Ludah sirih lah, buang sampah lah. Apa nak jadi Malaysia ni kan? Apa nak jadi? Ni, pasar malam Seri Kembangan ni, Taming ni. Ada netizen cakap ada warga asing ramai yang berniaga dekat sini. Berniaga daging, ayam, sayur. Betul ke tak betul? Saya minta tolonglah pihak penguatkuasa datanglah ke pasar malam Seri Kembangan Taming ni. Permit apa diorang boleh bekerja macam ni, berniaga macam ni? Apa nak jadi kan? Malaysia. Apa nak jadi?
Rakyat Malaysia kalau berniaga macam ni mesti dah lama kena sita, dah lama kena saman. Tapi kau tengoklah warga asing ni, boleh pula dia berniaga dekat pasar raya, dekat tepi-tepi jalan orang jalan kaki ni. Dia letak sayur, dia letak sirih, siap jaga sirih lagi. Cuba korang perhati, area mana ni korang rasa? Kalau korang tahu ni area mana, korang tulis komen. Apa nak jadi Malaysia ni kan? Apa nak jadi? Baik. You ambil banyak-banyak pasal dia dah 1, 2, 3 lagi dalam. You mana boleh tu macam. Ini orang sedekah punya tahu. Tak boleh tu macam. Bukan pasal ada orang dia mari dia angkat. Bukan you ambil untuk dia. Tahu. You mari semayang ambil satu balik. Bukan you ambil banyak-banyak kasih semua satu kampung tahu. Bukan tak. Kawan mari ambil lah. Apalah you orang ni. Ayo. You ingat apa? Ini orang baris semua bagi sama you orang saja. Kawan mari, kawan angkat. Bukan you angkat. Apalah. Aku pelik lah kenapa penguatkuasa dekat Malaysia ni, kalau nampak je rakyat tempatan berniaga tak ikut aturan, berniaga tepi jalan, contoh air mineral ke, petai ke, nasi lemak ke, cepat je diorang sita datang. Tapi kalau warga asing, esok ada, esok lagi ada, minggu depan ada, bulan depan ada, bertahun-tahun ada. Sampai warga asing tu cakap, saya sudah bayar itu di PKL. Wallahualam. Korang tengoklah video. Sini nampak ni. Ni boleh menjaga pula. Aku heran lah. Bandar raya tak kacau pula ni. Diorang boleh jaga pula ni. Sepa-sepa seluar ni. Ni. Jual ikan kering boleh, jual seluar boleh, semua boleh, semua jual ni, nampak? Mana ni, nampak ni, mana bandar raya ni, boleh pula. Mana begitu, ada ikan kering, ada ikan masin, mana ada, tempat, aku tanya Bangla ni, seorang dua ni, dia kata ada bagi duit dekat bandar raya. Dia kata dia bagi duit bandar raya yang naik van tu, dia kata dia cakap macam tu lah. Betul tak betul tahu lah, tapi memang nampak gaya ni betul tempat tiap minggu memang tak pernah kena kacau pun kat sini, bandar raya tak pernah kacau sini pun. Depan Notik Ojol ni tak pernah kacau pun dekat kedai emas. Jadi saya ni wakil rakyat Bangla dan Rohingya mempertahankan dan korang pun datang ke negara kita pun buatlah dengan cara yang baik. Bila kita cerita tentang warga asing ni ada dua. Satu, warga asing yang datang memang ikut polisi dan prosedur dan ada permit dan sebagainya. Satu lagi warga tanpa izin, warga asing yang tanpa izin. Warga asing ni yang pertama, kumpulan pertama ni, bagi mereka datang sini adalah untuk menjalankan kerja-kerja 3D tadilah, yang mana kebanyakan orang kita tak buat, kerja-kerja yang susah, berbahaya dan kotor. Dan memang kebiasaannya menggajikan mereka ni lebih murah. Dan PKS suka pakai dia orang ni. Kilang-kilang yang membuat peralatan construction suka pakai mereka ni sebab kosnya lebih murah. Untuk kumpulan kedua ni dok, dia tanpa izin sebab ada juga kesalahan kita, di mana ejen-ejen kita di Malaysia ni yang ambil pekerja-pekerja warga asing di Bangladesh, kadang-kadang ambil tak ikut proses, satu tak ikut jumlah yang dibenarkan. Contoh saya bagi contoh, saya ni ada kadang borak dengan kawan-kawan yang buat bisnes dalam bidang ni. Dia pergi Bangladesh, dia ambil kata nak 1,000, tapi dia ambil 1,500, dia bawa masuk Malaysia. 1,000 ni confirm dapat kerja sebab 1,000 yang diminta. 500 ni menggagau, tak ada kerja, tapi duit dia dah ambil. Duit dah ambil. Dan akhirnya mereka ni terpaksa duduk survive lah. Jangan membenarkan orang kita sendiri mewujudkan ekosistem rent seeking. Rent seeking ni, untuk pengetahuan penonton, you dapat sesuatu daripada kerajaan, you tak buat, you dapat kedai. Katalah daripada, macam Dok cakap tadi, dapat kedai daripada satu majlis kata okey ni, aku bagi kau sewa kedai ni murah pasal ni kedai majlis. Katalah sewa patut 700, dia bagi 500. Dia ambil kedai tadi tu, patutnya dia berniaga, dia tak berniaga. Dia bagi kat orang Bangladesh untuk berniaga, dia sewakan RM1,000. Dia untung RM500. Sebab apa? 500 dia bayar majlis, RM500 dia ambil untung daripada Bangladesh dia berniaga. Akhirnya matlamat majlis dan dia nak bantu orang kita berniaga ni tak capai. Sebab dia sendiri buat perangai, dia tak nak berniaga, dia bagi ke orang lain untuk berniaga. Dia ingat benda tu perniagaan. Yang ini majlis kena sentiasa pantau, kerajaan pun kena sentiasa pantau supaya keadaan sini tak berlaku lah. Bagaimana pendapatmu mengenai ini sob? Tulis di komentar. Menurut kalian tentang video kita saksikan tadi ya, karena ada warga negara Malaysia, netizen Malaysia yang protes tentang para pekerja asing yang dinilai tidak sesuai ketentuan ya. Jadi kita lihat pekerja langsung masuk ke dalam pam untuk pencucian sayuran ya, sehingga menuai protes. Tadi juga berniaga di tempat-tempat pasar malam ya, tentunya ini membuat perhatian dari netizen
netizen Malaysia ya tentang para pekerja asing ini. Nah, gimana menurut kalian tentang video ini? Silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.